Noah ni bawa kereta. Noah ni nasihat dia, abang ni, perasaan abang ni kena jaga. Kalau putus dengan orang ni, abang ada orang ni. Kalau putus dengan orang ni, abang tahu tak, dia sambil sandar kat belakang macam bos. Saya dengan Noah duduk depan kan. Dia duduk kat bos kat belakang tu. Aku dah tahu lama dah benda ni. Saya kali saya nasib baiklah kau kat belakang, Mat. Lepas tu kau bersandar macam tuan. Aku bodyguard Noah driver. Kau sandar pula dekat belakang dengan tersengguk-sengguk kau tu macam tuan. Dah aku dah pijak dah kau. Jawapan tu tak terlintas lah dalam fikiran saya. Sebab setahu rasa kau ni desperate, Mat. Aku tak pernah tengok kau berada dalam keadaan putus satu ada yang lain, putus satu ada yang lain. Aku tahu ni kau desperate. Tapi reply lah. Sebab tu Selamat ni masuk dalam manipulative language. Dia pandai manipulate. Tapi kena jagalah. Manipulatif ni kalau salah guna dia jadi manipulate. Kena jagalah. Tapi manipulate language je. Lepas tu saya beritahu dekat dia, Mat, dia umur 17 baru, Mat, si Cahaya ni. Sebab dia panggil Cahaya, saya panggil Puteri. Cahaya ni baru umur 17, Mat. Tak apa, tunggulah berapa tahun dia akan capai umur 20. Saya berkira lah 18, 19, 3 tahun lagi je. Bukan lama. Dulu anak kau kahwin umur berapa? Saya cakap 21. Lepas 20 berapa? Saya cakap 18, 19, 20, 21. Anak kau kahwin pun lepas 1 je, lepas 20. Terus saya duduk depan kan. Saya matikan radio, saya duduk layang gelak. Sebab dia kata, saya kata budak tu 17. Lepas tu dia cerita lah, tunggulah dia sampai umur 20. Kau kira kat aku berapa lagi nak capai 20? Saya kira tu 18, 19, 20. Lepas tu kebetulan dia tanya, anak kau kahwin dulu umur berapa? Saya kata Nana kahwin dulu umur 21. 20 nak bagi umur anak kau tu berapa? Lepas 20, 21. Dekat je tu. Aduh. Jadi maksud dia, saya dah hati malah nak kata, Mat, kau 57, nanti kau 61. Sekarang kau tua, nanti kau tua berayun. Saya malas sebut benda tu. Rosaklah perjalanan semalam yang penuh bahagia untuk dia. Balik tuan-tuan. Dia duduk dalam kereta saya belakang ni. Sandar. Macam bos besar tuan-tuan. Macam pendapatan juta-juta lah bisnes dia setahun. Saya ingat Khairul Amin pun tak duduk belakang, buka rembayung bersandar macam tu. Dia betul-betul macam toket lembayung, duduk sandar gitu. Itu dah saya jelaskan. Umur dia statik, tuan-tuan. Umur kita jangan bergerak. Umur dia statik. Maka saya jelaskan juga tadi tentang bagaimana kita memahami kemerdekaan ruang. Sebab tu saya ingat kata, tapi dia tak pernah tidur selama ni, tuan. Dia saya cek pagi tadi, saya bangun nak ajak dia sarapan, dia tidur. Lepas tu pukul 2, saya bangun untuk sembahyang Zuhur, nak ajak suruh dia makan tengah hari, dia tidur. Sampai sekarang dia tidur. Okey, dia tidur sampai sekarang. Memang dia tidur. Dia betul-betul letih dan dia betul-betul gembira. Satu letih mungkin kerana semalam pergi ke majlis pengebumian. Tapi dia tak pernah selama ni tidur. Tu betul tu. Lama tu dia akan datang, dia punya collab day, dia terus tidur je. Tu tak bangun-bangun lah. Kalau kira tu semalam saya balik-balik, dia terus tidur dalam pukul 4 pagi. Saya bangun tadi nak suruh dia sarapan, saya tak nak pergi sarapan. Nak suruh dia sarapan dalam 9 pagi. Saya bangun Zuhur, nak suruh dia makan tengah hari, dah pukul 2 tengah hari. Sekarang kira sekarang pukul berapa, tuan-tuan? Sekarang dah pukul berapa dah? Dia masih belum lagi bangun. Jadi bila saya cerita pada tuan-tuan tentang kemerdekaan berfikir dan juga kemerdekaan ruang, saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan, kata ramai lah. Saya fikir kata orang yang ada anak ADHD, mereka yang ada anak autistik dan mereka yang ada anak disleksia, kemungkinan besar beban yang paling besar yang tuan-tuan alami adalah tuan-tuan tak menyediakan kemerdekaan ruang. Dan bagi tuan-tuan yang ada Cik Amelia ada anak autistik okey. Saya ada seorang kawan autistik, saya umur 13 tahun, saya kawan dengan bapak dia lah. Tapi dia pun kawan saya. Saya kena pergi rumah dia, saya kena pergi sana kan. Saya tak tidur hotel. Saya akan minta bermalam di rumah dia kerana saya rasa paling bahagia lepak dengan dia. Jadi saya akan pergi, kawan-kawan saya semua duduk hotel. Kalau saya outdoor macam tu hari, saya outdoor untuk Gaza kan. Yang lain semua bukan duduk hotel, mereka duduk rumah homestay. Saya tidur di rumah dia. Saya tidur dan saya habiskan masa dengan dia menonton. Saya kata, pasangkan uncle filem yang Darwi suka. Dan dia buka filem. Dan saya tengok dengan dia. Dan kerana filem tu dia dah suka, saya pura-pura tak faham pasal apa pula dia jadi macam ni, Wish. Dia cerita kat saya. Dia cerita dekat saya, perkataan dia pun susah difahami. Sebab dia lahir, waktu dia lahir dia ada sumbing. Doktor repair sumbing tu adalah word-word dia yang saya tak boleh faham. Lepas tu saya tanya dia pula,
Wish, katalah hero dia, katalah orang ni tadi dia tak pukul orang tu, Wish, apa akan jadi cerita ni? Tak boleh Angga, tak boleh. Dia akan beritahu kat saya. Jadi saya memindahkan benda komunikasi yang saya kata pada ADHD kan. Kita banyak mengarah sebab kita rasa pembentukan mereka ni haruslah diarah-arahkan supaya dia menjadi supaya kita nak. Saya setujulah anak normal pun kita arahkan. Of course lah, sebagai bapa anak tak normal pun kita arahkan. Tapi kemerdekaan ruang, ini yang jadi masalah. Anak tak normal lagi banyak kita arahkan. Sebab kita kata sebab dia tak normal, dia kena dipaksakan banyak benda barulah jadi normal. Ini masalah kerana akhirnya langkah kita menjaga mereka, langkah kita mendidik mereka menjadi penjara kepada bahagian diri mereka yang berbeza. Jadi kemerdekaan ruang ni saya kata sangat penting, di mana peluang yang kita berikan pada mereka untuk memikul tanggungjawab. Sebab apa tuan-tuan? Secara beza-bezanya anak autistik ni tak pernah pikul tanggungjawab. Dia memikul arahan, dia memikul perintah, dia memikul garis panduan. Dia tak ada ruang kemerdekaan untuk memikul tanggungjawab. Jadi saya selalu kalau pergi dekat dia, saya minta nasihat. Saya lagi tu kan, saya cerita dekat bapak si Adam ni macam mana Adam menasihati saya. Mak Adam ni jaga artis, talent casting lah. Saya kata Adam boleh tolong uncle lah. Saya pegang lah dia. Adam boleh. Dia, kalau kita baik, kita nak tahu budak-budak diterima kita atau tidak, pertama adalah sentuhan. Sebab mereka tak suka sentuhan. Kalau kita boleh sentuh ni, dengan saya cerita, nanti kalau tak faham saya jam kemerdekaan untuk meluang raung mereka sendiri kan. Tuan kena dengar dulu saya cerita, nanti tuan-tuan akan jam conclusion yang salah. Saya cakap general, tuan-tuan tangkap dan generikkan sendiri. Bagaimana nak amalkan lah macam ni Saya bagilah dia kemerdekaan ruang untuk mengkritik saya, tapi dengan cara yang nilai intelektual dia tinggi. Saya kata Adam boleh recommend tak dekat Mama Adam ambil Uncle jadi hero? Tak boleh, Uncle tak boleh berlakon. Uncle boleh, Uncle nak jadi hero. Dia kata Uncle dah tua, nanti tak ada orang beli tiket dekat panggung wayang. Saya tak gelak. Sebab tu kemerdekaan ruang untuk membolehkan lihat bagaimana bila kita bagi ruang merdeka dalam pergaulan, menghormati dia untuk memberi pandangan. Macam mana dia boleh bagi pandangan pada kita? Saya kata ada Adam dekat orang putih. Saya kata pelakon-pelakon rambut putih macam Uncle jadi hero. Dia boleh jawab kan, dekat Malaysia tak ada Uncle. Orang tak nak tengok orang rambut putih jadi hero. Uncle tak boleh. Saya kata sikit, kalau Uncle berlakon sikit pula. Try dulu, Mama Adam bawa Uncle pergi berlakon. Uncle berlakon sikit je. Try dulu kalau Uncle boleh berlakon atau tidak. Dia kata tak payahlah. Dia kata Uncle jual buku je lah. Bila kita, dia kata yang first tu, dia kata orang tak beli tiket kalau orang tua jadi hero. Sebab dia faham, bapak dia ni pernah jaga production. Okey, mak dia ni jaga talent. Dia ni bapak dia pergi mana pun bawa lah dia pergi dengan orang production. Duduk dalam kalangan production, dia mendengar perbualan-perbualan production walaupun umur dia baru 12 tahun. Bila dia pergi pula, dia baik dengan Joey Daud. Joey Daud ni mana-mana Joey Daud pergi bawa dia supaya dia ada exposure. Jadi dia boleh buatlah penilaian kat atas saya, cuma dia menggunakan penilaian Asperger lah. Asperger ni straight to the point. Jadi dia kata saya kata ayat dia saya cakap dengan nada yang betul-betul menghormati dia sebagai orang dewasa. Kemerdekaan ruang. Adam boleh recommend tak Uncle jadi pelakon? Suruh Mama Adam letak Uncle dalam senarai pelakon dia. Uncle nak jadi hero. Dia kata tak boleh Uncle tak boleh jadi hero. Yang saya ingat perkataan tak boleh jadi hero kerana saya tua. Uncle tua. Saya tak apa pula. Saya kata dekat filem orang putih Adam, semua orang putih banyak yang rambut dah ubah macam Uncle jadi hero. Dekat Malaysia tak boleh Uncle, orang tak beli tiket. Maksudnya akan rugilah filem tu dekat panggung sebab orang tak beli tiket. Malaysia ni lain. Sejak tu saya cerita pada bapak dia, bila saya bagi kemerdekaan ruang, menghormati dia untuk menilai diri saya kalau saya nak jadi pelakon. Dia bagi last sekali ayat dia kata kan, Uncle jual buku je lah. Dia penuh kasihan pada saya sebab saya duduk merayu ni menggunakan nada rayuan. Boleh lah, Adam kan baik dengan Mama Adam. Uncle tak kenal Mama Adam. Adam recommend lah, kata Uncle kawan Adam. Tak payah lah Uncle jual buku je lah. Sebab dia selalu tengok TikTok saya. Bapak dia kata kalau dia free, kerana kebetulan saya live, dia akan tengok TikTok saya. Uncle jual buku je lah. Jadi bila saya bagi kemerdekaan ruang untuk menghormati dia walaupun dia 12 tahun, dia macam tu, untuk menilai diri saya, dia beri penilaian betul sebab dia tak ada, kalau tidak online kan, macam ni lah bang, abang buat sajalah apa yang abang maju. Sebenarnya kalau abang pergi berlakon pun buang masa kan. Orang yang tak ada Asperger, orang normal macam kita akan pusing merata sebab kita ada gangguan menjaga hati, gangguan komunikasi normal kita kan. Jangan sampai nampak sombong, supaya orang tua ni balik dengan rasa bahagia.
Kerana kita ada banyak penilaian norma. Norma telah mengajarkan kita lapikan-lapikan yang kadang-kadang tak perlu menjadi pusingan perbincangan kita panjang. Ada lapikan-lapikan yang tak perlu. Kadang-kadang proses membuat keputusan kita laporan sampai 3 muka surat. Kerana dipanggil sebagai moral, kayu ukur moral yang kita bina. Civilization moral yang kita bina. Kena jaga perasaan, kena tunjuk kita ni orang yang berhemah. Kena nampak kita ni tolak cara lembut. Kena nak orang yang kemudian ditolak tu balik dengan cara baik. Pilih bahasa supaya dalam pergaulan ni tak ada siapa kecil hati. Maka akhirnya kan, komunikasi kita ni menjadi kompleks. Kerana proses-proses yang dianggap oleh Asperger tak perlu. Orang Asperger ni bukan dia anggap tak perlu, dia tak ada proses tu. Dia cuma ada proses, otak kanan dia memikirkan fakta, otak kiri memikirkan perkataan. Ni, box 25 dia. Bagaimana menguasai seni komunikasi supaya kedua benda ni dia capai. Komunikasi. Direct to the point. Jadi, saya cerita dekat bapak dia. Kata bila saya buka ruang kemerdekaan berbual dengan dia, dia adalah seorang yang sangat bijak dalam menilai satu keadaan. Iaitu saya tak boleh jadi pelakon sebab saya dah tua, bukan kerana bakat lakonan atau tidak. Saya punya tua menyebabkan tiket tak boleh jual. Straight to the point. The key is the business. Maksudnya dalam mudah saya lah ambil pula dalam bahasa orang normal yang berlapik-lapik. Kau dah tua, orang tua ni siapalah nak minat. Lepas tu kalau buat filem, duit habislah kat panggung, orang tak ada beli tiket. Bila tak beli tiket, bisnes ni collapse. Jadi semua kefahaman tu dia dah ada dah sebab dia duduk dalam industri. Dengan mak dia cakap, dia pun duduk komen pasal filem tak laku. Bapak dia adalah production manager, mak dia adalah talent casting. Jadi itulah saya jelaskan. Maka perbincangan saya tadi, siapa yang ada anak autism, siapa yang ada anak Asperger ataupun anak yang normal pun, yang mana saya tak begitu bersetuju adalah kita pialakan anak kita ni mengikut acuan piala kita nak. Aluan tenis, dia datang dalam bentuk piring. Anak kita ni mestilah hebat seperti juara tenis. Dalam bola, dia naik jadi piala macam tu. Mestilah dipegang dan dibangga ni. Dalam ini, dia ada tudung piala pula. Jadi, banyakkan ukiran-ukiran yang kita cuba tentukan untuk membentukkan anak kita hebat. Adalah bukan yang apa anak kita nak. Dan ramai anak-anak kita yang lulus pendidikan, mendapat kerjaya seperti mana yang diimpikan oleh keluarga. Tapi tak berkembang dalam kerjaya dia. Ramai anak-anak yang pergi ke universiti, memenuhi aspirasi orang tua dia. Akhirnya melalui semua proses ini kerana orang tuaku, kerana kemahuan keluargaku. Jadi bila mereka masuk dalam dunia kerjaya, kemudiannya kita rasa lega sebab dalam kerjaya ni mak ayah tak faham lah, dalam kerjaya ni memerlukan bakat, dalam kerjaya ni memerlukan minat, dalam kerjaya ni memerlukan pembinaan karismatik, dalam kerjaya ni memerlukan kau boleh berfikir di luar kotak, dalam kerjaya ni boleh keupayaan cepat membuat keputusan. Kita dah tak pilih dah. Pasal mak ayah tak pernah berada dalam pengalaman tu. Mak ayah yang normal ni dia berada dalam pengalaman, masuk you dapat kerja je. Maka kita bagilah impose sistem tu. Belajar anak kita rajin, dulu periksa, masuk you dapat kerja. Impose kat situ je. Majoriti kita hanya tahu tentang dapat kerja. Tapi bagi anak-anak orang yang dah bapak dia dah ada sedikit pengetahuan tentang bukan dapat kerja je penting. Kerja kalau nak mencapai sesuatu yang bermanfaat kepada sektor dia, mestilah ada karismatik, ada leadership, ada berfikir di luar kotak. Sentiasa boleh fleksibel tetapi refleksif dalam keadaan membuat keputusan. Kita tak didik lah. Sebab kita menggunakan kayu ukur piala popular. Piala popular ni selalunya dia kritis kepada achievement yang secara populis ya. Ramai orang nak nampak achievement dia apa? Lulus periksa di universiti, dapat kerja yang baik. Kalau tak belajar universiti kau pun buat satu kerja, orang respect kau. Kerana kau budak SPM tapi kau dapat dah buat kerja. Dapatlah kerja supaya orang tak anggap kau penganggur. Maka selama-lamanya, karismatik dan karakteristik dalam membangunkan anak-anak kita ni, kita tak ambil berat lah. Menjadikan dia berkarisma. Karisma ni self-driven dia ni, boleh memandu orang lain, dipanggil kepimpinan. Tapi bukan jadi ahli politik je. Bukan tentang kalau berucap macam tu je. Tuan-tuan dan perempuan, bukan itu je. Yang mana menguasai seni memimpin dengan menggunakan apa dipanggil sebagai public speaking dia mesti faham juga tentang banyak benda-benda yang lain. Itulah saya buat dengan tuan-tuan 2,700 orang pada petang yang saya berada dalam low note ni. Karakter, karismatik, ini terpakailah juga anak-anak ADHD specialist. Saya juga beritahu pada anak-anak tuan-tuan yang normal dan umum. Jadi ada result anak kita lihat sangat sederhana pada satu masa. Kalau saya lah nak evaluate anak saya Ilham ni, dari segi kayu ukur tuan-tuan yang lihat dalam kacamata luar, evolution dia jadi sederhana lah. Sebab saya tak perlukan result sekarang. Sebab saya rasa di dalam umur dia sekarang adalah proses dia membina pengalaman menuju karismatik tu.
Kalau 35 dia achieve karismatik, 35 dia achieve dalam karismatik dari segi diri, karakteristik bagaimana dia berkomunikasi dengan orang. Satu, dia panggil sebagai benda yang kita nampak di mata kasar lah, outfit. Dan kemudian kedua, dia adalah cekapan dia, troubleshoot. Dia boleh setiap masalah pop cepat dia buat solution. Kemudian lepas dia buat troubleshoot, dia cepat solution, dia ada kuasa pelaksana yang pantas. Plus dua ni, karismatik dan juga karakteristik. Karismatik, karakteristik ni watak yang menarik. Karismatik diteladani dan juga disegani orang. Kemudian dari segi kebolehan memimpin pula lah. Pertama, pemimpin adalah dia boleh troubleshoot. Dia tengok masalah, dia boleh troubleshoot. Dia ada solution. Orang yang selalu berfikir tentang bukan mengungut dengan masalah, bukan kemudiannya menyalahkan orang bila berlaku masalah. Dia tengok masalah, selesaikan dulu, troubleshoot. Lepas tu kuasa pelaksanaan. Dah ada dah cara penyelesaian, dia boleh melaksanakannya. 2+2 ni dah okey dah. Tapi result ni kita tak nak invest lah, pakai dia bukan result populis. Result yang tak diukur oleh semua orang. Nak tunggu sampai age of 33, age of 35 dia dah masuk ke peringkat leadership dan boleh own sendiri kepimpinan dia. Dia boleh memimpin organisasi ataupun memimpin kelompok dia kerana dia dah bersedia dengan 2+2. Kita tak nak invest lah, sebab investment kita lah anak kita ni mesti mencapai piala dia pada usia 25. Okey. Belajar, lulus, masuk universiti, keluar dapat kerja. Kalau mengaji biasa, belajar, kerja, esok jadi mandor. Belajar, kerja, esok buka workshop sendiri. Yang kita nampak je, yang kemudiannya menjadikan saya fikir ada banyak ruang, yang kemudiannya cara kaedah yang biasa akan melahirkan orang yang biasa. Cara kaedah yang istimewa akan melahirkan orang berkaliber. Saya habiskan dekat situ dulu. Saya harap bagus lah, saya tengok komen tak spam berarti 2.6 ribu orang mendengar dengan teliti. Saya tak tahulah banyak ke muda ke apa kan. Cuba komen je kalau tuan-tuan adalah orang 30 ke bawah. Saya nak tengok ramai tak yang duduk sini yang relevan dengan saya ni. Sebab yang lain nanti saya akan tanya pula kalau tuan-tuan adalah ibu ayah. Oh ramai ya. Ramai ya. Okey, 40-an. Ramai budak-budak muda. Okey, 44. Ibu ayah. Alhamdulillah. Berarti topik hari ni kita grab banyaklah orang-orang yang bawah 30-an awal pun samalah. Mereka memerlukan proses ni. Terima kasih adik-adik. Yang 41 adalah proses nanti anda akan membimbing anak-anak anda dan boleh membimbing diri anda juga, sebab 40 ni pun masih lagi area membina karismatik dan karakteristik. Dan 40-an lah bila kita bekerja ni, troubleshoot dan solution, troubleshoot dan solution serta enforcement kita perlukan bila kita bekerja. 40-an ni adalah umur yang kita kena masak lah dari segi karismatik kita. Bila kita bercakap kita ada karismatik. Karismatik datang pada mana? Setiap kali orang kemukakan masalah, kita tak kambing hitamkan keadaan. Tu kita berfikir tentang solution. Cari jalan penyelesaian, laksanakan. Kena pasti masalah, jalan saya kena laksanakan. Terima kasih semua. 75 tak apa. Kita kayakan pengalaman kita, besok anak-anak muda datang kat kita, adalah cara kita nak menasihati. Sampai 82 tu biar betul. Untuk mudahkan kita nasihat. Supaya kita tidaklah kemudiannya menasihat dengan mengatakan, aku dulu, saya dulu, Pak Cik dulu, Atuk dulu. Budak-budak sekarang tak nak dengar. Gen Z ni beranak-beranak dah cerdik. Dia orang lahir je, dia orang dah cerdik. Dia orang dah lahir, dia orang dah tahu dah dunia ni bulat. Dia orang lahir, dia orang dah tahu dah jarak matahari ke bumi adalah 8 minit cahaya. Jadi kadang kita nak paksa-paksa pun tak boleh. Kita nak kena cari satu benda yang di mana kita berkongsi je dengan mereka. Budak-budak sekarang tak boleh ajar. Mereka adalah guru pada guru sendiri. Bila mereka tak boleh ajar di sini, baru mereka macam mencari guru. Saya 50 ada anak autistik berusia 14 tahun ya. Kawan saya tu anak dia autistik 15 tahun. Yang saya kata kalau saya pergi, ini saya cerita tentang tanggungjawab. Tentang tanggungjawab tadi kan. Pindahkan lebih banyak daripada benda yang bersikap kuasa kepada bersikap tanggungjawab. Tadi yang tak faham tadi kan. Ada seorang tanya tak faham memindahkan tanggungjawab ni. Kalau tuan-tuan nak butter trade dengan anak tuan-tuan yang ada ADHD, tuan-tuan nak butter trade dengan anak tuan-tuan yang ada disleksia ataupun autistik, kita tak butter trade sebab hari-hari kita arah kan. Sebab kita kata budak ni keperluan khas. Bila keperluan khas, dia perlu penjagaan khas. Khas tu yang menekan kita tu, desak, tapi kita kena butter trade, ada timbal balas.
Timbal balas ni memindahkan tanggungjawab. Berarti macam mana anak tu nak rasa ruang dia tu sama dengan ruang kita, di mana ruang yang kita boleh mengiyakan banyak cakap mereka. Jadi barter trade ni adalah, kan budak-budak ni suka tonton kartun kan, kita tak suka tonton. Jadi hari tu kita nak bagi dia arahan, kita kena mula dengan barter trade dulu. Dalam cerita tadi apa yang dia cerita, dia katalah watak ni pasal dunia mereka kan, watak ni macam ni, watak ni macam ni, watak ni macam ni, watak ni macam ni. Oh, kenapa watak tu jadi macam tu? Kerana dia macam ni, macam ni, macam ni. Oh, baru ibu faham. Oh, baru ayah faham. Kemudian setelah mereka mendapat tanggungjawab menjelaskan benda yang memberikan kita pengalaman, untuk menunjukkan kepada mereka satu teladan, kita ni pun orang yang menerima pendidikan, kita ni pun orang yang menerima pengajaran, kita ni pun orang yang menerima arahan daripada pengetahuan mereka. Dia panggil konsep tanggungjawab ni, di mana mereka diamanahkan menyampaikan kepada kita benda-benda yang mereka tengok, lepas tu kita boleh faham. Okey, dan lepas tu pun kita boleh bagi tahu. Malam ni besok pagi bangun pukul 6, mandi siap-siap, jangan lupa gosok gigi. Lepas tu baru gigi letak dekat tempat dia balik, jangan kelam kabut. Keluar bilik, tutup pintu bilik, nanti kucing masuk bilik. Berarti dalam sistem barter trade ni, anak itu akan mendapat satu ciri-ciri bahawa bukan dia saja terguna pakai untuk mendengar arahan. Rupanya normal ni, normal bahawa dunia ni kita juga memberi makna kepada orang, kita juga berfungsi kepada orang lain. Oleh kerana sistem ni tak berlaku yang ramai orang ada anak istimewa, dia rumit nak menjaga anak istimewa dia. Sebab kita dipegang oleh satu, dia dah lah tak sihat. Ni yang gambar dalam kepala kita lah. Dia dah tak macam anak orang lain. Kita menggunakan sistem tekanan 2 kali. Jadi bila 2 kali, dia tak dapat teladan. Teladan di mana nak kena patuh arahan, teladan di mana merasa diri orang, cakap orang ni perlu dihargai. Maka teladan dia bila dia dihargai, bila pandangan dia didengari, bila nasihat dia kita ambil. Oh, apa tu kita tanya dekat dia, benda yang simple je. Kalau ibu susun pinggan ni kan, nak letak dekat mana yang elok? Dia cakap nah, letak macam ni, letak macam ni. Iaitu berkongsi dengan mendengarkan pandangan dia, berkongsi dengan mendapatkan nasihat dia, supaya dia rasa dia berperanan dalam keadaan timbal balik. Masalah kita ni tuan-tuan, masalah kita tuan-tuan, kita tak hargai anak kita untuk faham bahawa apabila kita memberi arahan, apabila kita memberi pandangan, ini adalah dunia normal, dengan membenarkan dia juga berada dalam konsep tersebut. Kalau tidak, macam mana dia nak faham konsep tu? Kan kadang-kadang anak normal pun tak boleh faham. Anak normal pun tak boleh terima. Yang lagi lah yang mana kita kata spektrum dia dah dipanggil spektrum disorder ni. Maka saya faham macam itulah sepanjang saya bergaul. Cuma dengan selamat saya tak nak bagi pandangan lah tuan-tuan. Dia je yang boleh memberi pandangan pada saya, sebab terlambat daripada dulu saya asyik dengar pandangan dia je. Dia je asyik, jadi saya sentiasa menjadi orang yang mendengar pandangan dia lah. Sensory tu penting. Kalau saya bagi pandangan dia, tak habis dia dah tinggikan suara. Kau apa tahu, kau mana tahu suara kau tak boleh menyanyi. Saya bagi pandangan tentang basikal pun last sekali saya tak boleh menyanyi. Saya bagi pandangan tentang mat pakai gini, kau mana tahu kau bukan artis. Saya bagi pandangan tentang baju pun saya salah sebab saya bukan artis. Jadi dengan dia je lah saya mendengar pandangan je lah. Mat, pandangan kau apa kan. Tidur tak pernah dia seletih tu. Tidur. So kalau semua orang rasa faham, semua mak ayah yang kebetulan kalau hari ni share sebab anak-anak autistik ni, ADHD atau anak-anak biasa lah. Okay. Itu kalau interview dengan Amal. Kalau interview dengan saya tak tahu siapa pula. Itu kalau interview dengan Amal dia jawab. Sebenarnya dia tak perlu jawab pun, dan saya pun tak perlu jawab. Mustahil lah 38 tahun. Kami tak faham lagi benda-benda macam tu pun nak dibeber. Amal saja tanya je lah. Untuk tanya dia kan menarik untuk tuan-tuan tahu. Tapi antara saya dan dia, tak, Amal bukan anak saya. Amal kawan Selamat, dan saya kenal Amal melalui Selamat. Amal ni baik dengan Selamat 2018 gitulah kot, dekat Bukit Bintang. Saya tak pernah pergi jumpa Selamat di Bukit Bintang. Jadi waktu siang kalau Selamat merayau di Central Market baru saya jumpa. Kemudian 2019 ni, 2018 Amal bawa balik Selamat di rumah. Itu pertama kali Selamat ada rumah dengan tinggal dengan Amal. Okay.
Kalau autistic spectrum disorder, boleh nampaklah dia ada ciri-ciri autistik. Secara jelasnya nampak normal, tapi dia ada spektrum je. Autistic spectrum disorder. Autistic spectrum disorder seperti tonton Google nanti autistic spectrum. Dia spektrum je. Saya nak gambar macam mana. Dia ada ciri-ciri tapi dia tak khusus jadi autistik, tapi spektrum tu ada. Seperti kalaulah berbual ramai, dia mengasingkan diri. Orang-orang sekarang sebut, ada juga orang sebut introvert. Tapi ketidakselesaan dia lah. Lepas tu kalau kita panggil anak kita, dia nampak normal. Tapi kita cakap kadang-kadang dia dengar sekejap, lepas tu dia rasa macam give up nak dengar. Dia mudah give up. Tu adalah autistik. Spektrum je. Dia mudah give up. Asperger ni, tuan-tuan baca sama. Tuan saya nak jelaskan payah Asperger. Di dalam ASD, Autism Spectrum Disorder, Asperger ni satu ciri. Dan Asperger ni muka pun boleh nampak kalau tengok detail macam Greta Thunberg. Asperger ni dia adalah sensor dia ni, dia punya sensitivity, sensor dia direct kepada, katalah dia tak banyak bergaul dengan manusia. Sebab dia tak, orang ada Asperger ni dan orang ada autistic spectrum ni, dia tak bergaul dengan manusia. Maka fokus yang menjadikan dia rasa gembira adalah fokus dia membaca. Macam Greta Thunberg ni, dia tahu tentang alam sekitar. Manusia bukan objek yang menarik bagi dia. Yang manusia bukan subjek yang menarik bagi dia. Subjek menarik bagi dia adalah semula jadi. Dia baca alam sekitar, dia suka. Subjek menarik bagi dia ni adalah bukan banyak penyakit zaman ni sekarang ni. Saya pun malas nak cakap, Mr. Temikai. Kamu menjadi macam orang yang give up dan kamu jadi macam orang yang prejudis terhadap hidup. Benda ni ada daripada zaman nenek moyang kita. Cuma kerana manusia berusaha, Allah temukan sebab. Ini ada daripada nenek moyang kita. Cuma bila kita ini berusaha dengan ilmu, maka Allah temukan jawapan. Sebab janji dunia macam tu. Janji dunia, Allah janji, barang siapa berusaha untuk dunia, aku bagi dunia. Salah satu usaha kita untuk dunia ni adalah mengenali dunia kita hidup. Senang je. Ni ada daripada dulu. Penyakit-penyakit ni semua sebab tu. Mati muda, orang kata kena sumpahan dewa, biliary atresia akibat kegagalan buah hempedu, orang kata kena sumpahan busung. Bila kita dewasa, kita kena cancer liver, kena buatan orang, kena santau, perut kembung. Jadi dia bukan masalah itu, dia masalah dalam dunia ni. Allah janji, apa yang kamu cari di atas nama dunia, aku izinkanlah jumpa atas dunia. Maka salah satu minat manusia pada sains, minat manusia adalah menyelesaikan masalah manusia. Minat manusia adalah memahami manusia, mencari jalan keluar bagi konflik manusia. Makalah datang ilmu ni semua. Di mana kajian kepada neuro, apa yang sebenarnya berada dalam saraf otak manusia. Jadi dalam itu kita dah jumpa banyak lah. Yang dulu kita selamat budak kena biliary atresia, kita bawa pergi berdukun. Sebenarnya hanyalah balu pembedahan dan masukkan pitasan dekat hati dia. Orang kena batuk berdarah, kita kata santau. Kemudian kita temui itu adalah bronkitis, TB. Kita rawatlah dalam cara kena TB. Orang kena otot menggigil, kita kata dia kena santau. Rupanya kita tahu itu adalah ciri-ciri orang yang kena Parkinson tahap 1. Jadi mudah. Dia bukanlah banyak penyakit zaman sekarang. Dia dah ada daripada nenek moyang kita. Jangka hayat manusia meningkat panjang. 68 untuk perempuan di Malaysia, 63 untuk lelaki di Malaysia. Adalah kadar kefahaman kita pada sistem kesihatan. Ini bukan kemauan manusia, janji Allah kepada manusia. Apa saja ilmu yang kamu nak cari di atas muka dunia ni, aku bagilah kat kamu ilmu, kan jawapan. Kerana tujuan pertama akal dibagi itu adalah untuk kamu hidup. Yang kemudian akal yang sama mencari pula jalan pulang kamu nanti pula. Barang siapa mencari ilmu jalan pulangnya sebagai bekal, maka dia dapat. Maka kita cari ilmu jatah dunia ni untuk mencari ilmu jalan pulang. Dengan berbakti dan membantu manusia mendapat kualiti hidup yang lebih baik, Allah terima sebagai ibadah. Kalau orang bukan Islam ni, dia capailah untuk sains, dia capai untuk grade bajet yang dibagi, dia capai untuk professorship dia. Maka orang Islam ni dia kaji dengan mengatakan kepada kita, sekiranya kita dapat benda ni dan benda ni memberi manfaat kepada manusia, kemudian manusia ni bagi manfaat kepada manusia, maka dia jadi amal jariah dalam dunia sains. Kerana penemuan-penemuan saintis Islam juga. Ibn Sina diagnose, doktor pakai sekarang dia diagnose, maka Ibn Sina ni mendapat amal jariah. Dia memperkenalkan diagnose, iaitu bertanya dulu latar belakang pesakit sebelum kamu pergi kepada sakit dia. Abu Zain Al-Bakri, 1000 tahun ni, 1070 tahun ni dia mendapat pahala lah.
selagi manusia meneliti ciri-ciri orang yang ada gangguan saraf, manusia yang meneliti ciri-ciri tanda awal mereka yang ada skizofrenia, mereka yang ada depres, mereka yang ada stres, maka Abu Zain Al-Baqi ni mendapat pahala. Kerana dia menemukan projek ni, 7 penyakit manusia yang sebenarnya tidak berpunca sahih daripada gangguan iblis dan syaitan, tapi kerana gangguan kimia dalam tubuh manusia. Dia dah kaji benda ni pada abad yang pada tahun 8 hujung abad ke-9 tahun 800-an sampailah awal abad ke-10 tahun 900-an. Jadi sampai kalau hari ni dunia mula meneliti dan mengubat penyakit manusia berasaskan pada gangguan jiwa, Abu Zain Al-Baqi ini mendapat pahala yang sama amal jariah. Macam kita bina surau, tak ramai orang boleh membina surau. Ramai orang boleh membina satu kaedah yang manusia faham untuk merawat kesihatan manusia bagi mengelakkan penderitaan manusia. Merawat anak-anak manusia supaya tidak diseksa oleh manusia dalam didikan yang salah. Menyediakan civilization kepada manusia supaya orang-orang istimewa ni tak dianggap gila, tak dianggap miring, tak. Sebab penemuan sains yang mengajar kita. Dulu waktu kita tak ada sains, kita kata dia tu 3 suku. Orang macam Selamat ni kita kata wire, miring. Kemudian datang sains pada tahun 80-an, 90-an mendidik kita tentang wujudnya ciri dipanggil orang kurang upaya. Kemudian kita naik taraf menjadi istimewa. Jadi tak ada apa yang kamu nak dalilkan jadi complicated banyak penyakit sekarang ini. Tidak. Banyak usaha manusia untuk mencari kebaikan, Allah reda dengan menemukan banyak perubatan. Sesungguhnya disebut dah usaha barang siapa usaha atas dunia, dapatlah usaha dunia. Cuma kita pilih usaha dunia ini kerana ada kebaikan seperti dianjurkan oleh Islam. Maka kita kata sekiranya usaha dunia yang ada kebaikan kepada manusia ni, kita mati, maka usaha ni kalau orang amalkan jadi jariah. Hinggalah muncul orang lain pula menemui usaha yang lebih baik daripada tadi. Senang Saya bukan apa. Kita masalah kita orang Melayu kan. Kita sangat-sangat menganggap ilmu itu memeningkan kepala. Kita kata hidup dalam bodoh itu selesa. Sebab kita tak tahu apa kan. Senang dia ni sakit-sakit dia mati lah. Ni sebab kita menganggap bila kita tak tahu satu benda, kita seronok sebab kita tak perlu bertanggungjawab. Ceteknya fikiran menjadi kecilnya tanggungjawab. Rendahnya kesedaran menjadi kecilnya peranan. Jadi kita nak hidup macam tu je. Kita nak hidup macam tu je. Sebab kecilnya pengetahuan menjadi kecilnya kesedaran. Tak perlu kita buat banyak benda. Kita boleh selesa dengan diri kita. Okey, rendahnya ilmu menjadikan kurang kebertanggungjawaban sebab kita jadi rendah ilmu. Jadi bila setiap kali ada benda penemuan-penemuan yang kritis, yang nak menggerakkan fikiran kita bergerak ke depan, kita tak nak. Sebab nanti banyak pengetahuan, kita kena ada banyak tindakan. Banyak ilmu, kita kena banyak sumbangan. Pengetahuan. Okey, banyak kesedaran, kita ada banyak tindakan. Nanti hidup kita tak seronok. Jadi kita ambil lah bahagian yang mana kita rasa tak payah pening kepala lah nak fikir tentang orang istimewa ni. Tak payah pening kepala lah nak mengikir tentang kerjaya manusia. Tak payah pening kepala. Sebab kita dibesarkan oleh kebodohan untuk menikmati kehidupan kita sebagai kesesatan peribadi sampai mati. Jadi kita tak maulah terima. Sebenarnya kita ini adalah orang yang tamak masa. Kita ini adalah orang yang haloba pada diri sendiri. Kerana pengetahuan dia membuka kepada bertanggungjawaban. Haloba tak boleh ada, hilang halobanya. Bila ada kesedaran ni, kena habiskan masa, kena habiskan hormat. Tak kacau saya jawab. Pertanyaan dia tu tak jadi saya marah, saya explain je. Sebab tuan-tuan pun nanti akan dapat jawapan dia. Ini dapat jawapan dia. Tuan-tuan pun dapat jawapan dia. Sebab saya tak anggap soalan tu mengganggu saya. Saya jelaskan dengan serius ni dipanggil pegun. Pegun ni memegang saudara untuk mendengar dengan titik pegun. Pam. Saya sebut tuan-tuan berada di titik pegun. Titik pegun ni membolehkan tuan-tuan faham. Dalam titik pegun saya ulang banyak kali untuk menanamkan kefahaman. Tadi isu saya marah dan tadi isu saya garang. Sesekali bila datang satu benda saya nak jelaskan secara aktif dan agresif, saya kena cakap dalam titik pegun. Tengok kamera ni betul-betul, lontar perkataan yang sama, pusing perkataan yang sama berkali-kali dalam ulangan hujah supaya tuan-tuan faham. Sebab tu saya dah ulang tadi tu. Kita tak mau ilmu sebab apa? Kita tolak ilmu sebab apa? Saya ulang lah. Tu dipanggil titik pegun. Ni dah habis lah titik pegun. Dia tak boleh lama titik pegun. Nanti tuan-tuan letih. Titik pegun ni 3 ke 5 minit je kita boleh buat sekali live. Lepas tu kita kena buka pada titik pelepasan. Lepaskan tuan-tuan sekejap. Biasanya saya berjenaka. Hari ni saya tak ada mood sebab belum makan. Lepas titik pegun biasanya saya berjenaka untuk lepaskan sebentar yang tuan-tuan punya pegun yang saya pegang tadi. Okey, ada apa-apa soalan yang lain tak? Saya minum air sekejap. Ini air hari ni.
Hang belum buat? Oh, tu air semalam tu. Yang ni tak apalah. Pasal air suam tak basi. Tak, saya mungkin saya makan 3 pagi semalam di kedai Joey. Lepas bual dengan bapak saya Adam baru saya balik. Air suam tak basi. Tapi teh dia orang bancu tu kena buat balik. Komen pasal rembayung saya dah jawab dah semalam panjang lebar. Satu pencapaian luar biasa dan satu bagaimana saya lihat saya dah jawab panjang semalam tentang rembayung. Rembayung adalah satu pembuktian bagaimana pantas Khairul Aming menstrukturkan perniagaan jenama dia kepada bentuk jenama fizikal yang besar. Dan rembayung akan bagi satu standard baru kepada franchise yang dilaksanakan. Dengan sebelum ni kita melihat standard franchise yang ada ni adalah yang telah diatur oleh brand-brand franchise yang datang daripada luar. Brand franchise ayam tu, brand franchise burger tu. Bila Khairul Aming melabur dalam franchise yang dipanggil sebagai franchise yang berasaskan kepada tradisional Melayu, franchise yang bukan kepada trend gaya hidup, dipanggil franchise yang berasaskan kepada the classic food. Dan saya percaya franchise ni akan menjadi satu jenama franchise yang tak sama dengan franchise yang lain, dipanggil sebagai populist franchise. Kan orang berniaga ayam, kita berniaga ayam. Orang buat franchise burger, kita buat berniaga burger. Orang buat franchise minuman bubble bee, kita buat minuman. Kerana kita percaya kepada franchise populis yang tak diuji oleh waktu. Akhirnya bila diuji oleh waktu, ada titik tewas dia. Tapi bila Khairul bawa semua nilai yang dicari orang dalam kajian yang dia dapat, daripada kajian dan analisis yang dia dapat, orang Melayu telah berpindah dengan tepat ni. Saya bagi tahu kata kami yang berada dalam background media, tepat Khairul Aming buat. Orang Melayu telah pun menjadi 75% masyarakat urban. Okey, masyarakat urban. Dan kemudian orang tak sedar dalam tempoh 30 tahun terdekat ni, saya 40 tahun waktu saya datang, orang Melayu datang Kuala Lumpur, kami dipanggil perantau. Jadi jumlah orang Melayu pada 80-an dan 70-an di Kuala Lumpur ada istilah anak rantau. Sekarang dah tak ada dah. Tuan-tuan pernah dengar orang tu sebut anak rantau, kita tengok, kau ni macam cerita Seri Mersing. Dengar Waktu saya datang tahun 80-an, perkataan anak rantau diguna. Dan kita ni anak rantau, kita hidup di kampung setinggan atau menyewa di rumah orang. Perkataan tu masa ni, saya merantau, anak rantau ni. Lepas tu ada istilah balik kampung. Balik kampung, balik kampung. Kita ada naik bas, naik apa. Lepas tu budaya balik kampung menjadi satu tamasya. Mudik, kata orang Indonesia. Mudik, balik kampung. Okey? Kemudian generasi saya ni datang, kita kekal di Kuala Lumpur. Kita telah melahirkan anak-anak yang dipanggil anak Kuala Lumpur. Yang sekarang ni kita tanya kan, anak kita kan ada satu generasi pula. Bapa asal Kedah, mak asal Johor. Satu identiti anak-anak kita ni. Kau orang mana? Dia jadi pelik nak jawab kan anak kita sekarang ni kan. Ilham, kau orang mana? Jadi kawan-kawan Ilham tanya kan, dia kata Ilham kata aku orang ceras. Bapak kau orang mana? Dia akan tanya sebab dia dah bukan anak rantau dah. Dia cerita kau balik raya mana? Sebab satu generasi. Nanti selepas ni dah tak adalah generasi kau balik raya mana. Sebab Ilham ni dah anak jati Kuala Lumpur, beraya di Kuala Lumpur lah. Saya pun dah mati, kubur saya pun di Kuala Lumpur. Maka terputuslah sanad bercerita asal usul mak ayah. Sebab 80-an, okey, cerita ni orang datang. Jadi orang tak percayalah ramai orang budak KL. Jadi adalah soalan suspicious. Yan, kau orang mana? Aku orang Pemaisuri, ceras. Mesti tanya, bapak kau orang mana? Bapak aku orang Kedah. Mak kau Melaka. Dia nak suspicious, nak sahkan tu. Mana mungkin ada watak anak Melayu KL kecuali orang Kampung Baru, orang Keramat lah. Tapi secara suspiciousnya. Nanti kubur saya pun adalah di Damansara sebab mak saya pun. Jadi sampai generasi anak Ham nanti tak timbul lagi orang tanya, mak kau orang mana? Okey, bila Khairul Aming melihat urbanisasi orang Melayu ni menjadi begitu kuat, orang Melayu kehilangan pola. Sebab apa tuan-tuan tahu? Dulu bila kita buat kajian drama petang yang akan ramai ditonton orang. Ini tuan-tuan tengok demografi dan juga psikografi di dalam drama kita. Asal drama tu kampung je. 7 hari mencarimu, apa cerita dia? Kampung. Doktor hidup di kampung, berkahwin dengan perempuan cantik di kampung. Konfliknya doktor di kampung dengan gadis yang dia kahwin ni tak selesa dengan mak mertua dia di kampung. Sawah padi kan kita ambil.
Ada dulu demografi kita membayangkan cerita Melayu kaya ni yang kita nak tonton. Tunjuk Melayu kaya, nak turun tangga pun 10 minit, punya besar tangga rumah dia daripada tingkat atas, nak pergi ke ruang tamu, jumpa tamu dia datang. Lepas tu nak masuk rumah dia, lalu dekat swimming pool. Ketika orang Melayu mengimpikan hidup kaya, kita membayangkan dunia kaya. Tapi Khairul Aming tahu, satu hari generasi yang berada dalam Kuala Lumpur ni adalah generasi yang hanya boleh membayangkan desa tu macam mana. Kerana 75% lah. Tak lama lagi jadi 80% orang Melayu yang urban ni. Dan kita bagi tahu suburban dan di luar bandar pun, mereka dah rasa nasi dagang ni kita rasa di pondok-pondok dan di restoran biasa. Faham kan? Nasi dagang value tu ada, dan di bandar value desa tu tak ada. Maka dia bangunlah Rembayung yang membawa kembali orang Melayu kepada asas orang Melayu tu sendiri, di mana seni bannernya tu adalah seni banner yang kita anggap seni banner Melayu daripada kelas bangsawan lah. Seni banner bangunan tu, seni banner Melayu daripada kelas bangsawan. Kemudian dia menggunakan cermin kaca sesuai dengan keberadaan dalam ruang yang lebih selesa untuk kita ada. Sebab zaman bangsawan dulu dia tak ada kaca dia buat. Kemudian dia masukkan dunia yang ada rimbun-rimbun pokok tu bagi membolehkan orang Melayu berada dalam satu restoran yang mewah, bangunan, tetapi kedesaan tu ada. Sebab kita takkan dapat lagi nilai desa. Dan dia jual semua makanan tradisional. Menjadikan franchise dia ni teratur dari segi status. Target group dia lah. Target group dia ni adalah dia nak dapatkan mereka yang nak kembali kepada gaya hidup Melayu sebagai status. Sebelum ni status kita Pullman. Masuk Pullman status kita tinggi lah. Status tempat kita makan ni adalah restoran cuisine Chinese food. Masuk situ kita tinggi lah. Dia nak letakkan status tu. Nah, franchise ni kalau dia nak buka lagi, kalau orang barat datang, dia akan dapat good partner from Sydney, dia akan dapat good partner from Paris, dia akan dapat good partner. Sebab inilah benda yang kemudiannya dunia eksotik akan cari. The values. Sebab saya tahu sebab tu dia tak ambil franchise daripada orang lain, dan dia tak masuk dalam normal franchise sebab game plan dia umur 33, dia ada game plan dia yang jauh. Dia main game plan bina sosial pun dengan sambannya, iaitu membina diri dia, anak muda sekarang yang sepatutnya hipster, tapi dia nak balik kepada memelihara nilai tradisi yang dia rasa menjadi sebahagian daripada tanggungjawab dia. Dan dia tahu this is value. Kalau dia buat yang lain, this is product. Dia buat samanyet tu, this is value. Cuma beza orang lain buat this is value, dia orang tak nampak kuat dengan brand dia, pasal dia brand dia muda, terdidik, youngster kan, yang selalu orang duk buat value ni. Sambal-sambal ni makcik-makcik dia macam makcik kayu sambal dia, mari beli tu. Dia muda, terdidik, berpendidikan. Dia nampak betul-betul orientation hipster, tapi dia jual makanan tradisional. Maka dia dapat kontras. Kontras ni maksudnya satu penghormatan diberi kepada dia dengan identiti dia yang sangat nowadays boy, yang identiti yang dianggap sebagai betul-betul hipster boy. Dia angkatlah samanyek tu, menjadikan kita menyokong samanyek tu kerana kita tak sedar, kita tak bear in mind dia adalah penyelamatan, di mana menyelamatkan resipi tradisional oleh seorang, tu dia panggil tu ikon yang sedang membina langkah menyelamatkan. Lepas tu dia pindah pergi ke Rembayung. Bila dia pindah ke Rembayung, tuan-tuan, dia masuk dalam satu standard. Orang Melayu tak kejar dah franchise ni. You buy franchise 500,000, you buy franchise 300,000 just to be part of apa yang dipanggil sebagai for police brand. Saya ni pergi dah masuk franchise. Abang Zainal pun dah hebat dah sekarang. Dia pun dah franchise dah dengan kopi ni, dengan ni. Sebab franchise is a old business already. Dipanggil sebagai business orang yang ada duit dan follow the trend. But you can't control the trend. Kau tahu tak ada kawal, sebab franchise yang kawal. You tak boleh buat keluar menu sesuka hati. Maka franchise ni telah dianggap sebagai menemui titik starting. Tapi orang tak tahu jalan keluar. Macam mana nak keluar daripada titik starting? Maka Khairul Aming pun datang. Tentulah tuan-tuan akan kata dia bawa 4 juta. Tengok dia start dekat mana. Dia start daripada 0 juta. Dia hanya ada berpuluh ribu yang meniaga samanyek tu. Maka dia banner lah di atas tapak. Semalam saya bincang panjang, kami nak singgah tengok tapak. Saya tak nak pergi snap gambar dan kemudian menumpang Rembayung je, tak seronok lah. Sebab sekarang ni Rembayung viral kan. Tapi saya nak pergi tengok. Tapi Nur kata nak masuk tempat tu agak gelap malam bang. Sebab saya faham. Jadi bila besok dia nak besarkan brand dia, dia dah tahu dah. He's looking this brand moving to Sydney. Dia tunggu brand ni untuk sampai ke Singapura. Dia tunggu brand ni untuk pergi ke luar negara. Sebab brand dia akhirnya adalah alam. Yang mana yang dicari dalam mana-mana kota besar di tengah urbanization yang dianggap sebagai dah tak ada dah masyarakat rural.
dalam kota-kota berdaya beli dan dalam kota-kota bergaya hidup. Saya dah tengok rembayung semalam. Suasana antara senja dan apa. Google je, rembayung ada makna. Kalau rembayung ni awan. Rembayung ni rasa saya adalah warna peralihan yang kita lihat antara waktu senja nak turun ke waktu malam. Jadi bila saya beritahu dekat tuan-tuan dalam bisnes, kerana saya dah tua, dia masih muda, dia nampaklah purpose dia 33, 40 dia nak achieve apa. Berarti dalam kedudukan mereka invest sekarang dengan menggunakan dapur moden, peralatan moden, adalah akhirnya kalau kita kata dia nak bagi listed pun lah, dia meneroka franchise kita untuk dibawa keluar. Brand tu akan jadi franchise. Jadi orang akan mengambil franchise daripada timur bawa ke barat. Orang akan ambil franchise rembayung ni bawa ke barat. Kerana franchise ni akan memenuhi semua impian di bawah globalization. Balik pula kita baca Ibn Khaldun ni. Ibn Khaldun. Dalam bahagian 3 Ibn Khaldun kata apa? Tak akan hilang semangat manusia ni di atas tarikan untuk mengetahui benda yang berada di luar daripada nilai dia. Value dia antropologi sebagai manusia, value dia sebagai sosiologi, value dia sebagai historiografi. Maka saya faham bahawa game plan yang Khairul Aming main, dia dah tahu dah overdose dalam game franchise. Kalau masih lagi nak berniaga dalam kokun franchise ni, dia akan berada di bawah kawalan franchise. Dia nak keluar memerdeka, masuk lagi ruang kemerdekaan tadi ni. Dia ada karakteristik, dia ada karismatik, dia ada matlamat yang jelas dalam hidup. Jadi dengan 3 perkara tu, karismatik, iaitu dia boleh membuat keputusan yang mempengaruhi orang lain untuk faham di belakang dia. Jadi dia lead a team. Ni team tahu Khairul Aming ni nak pergi mana. Investor dia tahu, pekerja dia tahu, manager dia tahu, sale dia tahu. Sebab orangnya ni mempunyai view yang sangat jelas terhadap hidup. Jadi dia banner pasukan. Dia senang, pasukan dia nampak view dia. Clear. Bila dia brief kepada tim dia clear. Jadi semua orang bekerja dengan dia, dengan tak ada apa yang dipanggil zone berasap ni, zone celaru ni. Kita buat, nanti kita test lah 3 bulan. Dia view dia very clear. Saya jelaskan pada tuan-tuan. Dan kemudian saya bagi tahu pula pada tuan-tuan, dia nak overrule the standard. Standard sekarang ni, kita ni menjadi pemakan franchise. Sekarang dia nak jadikan dia, I'm the franchisor. Kalau nak pindah pergi Singapura, kalau Australia nak, kalau siapa nak, apa yang dipanggil sebagai franchise dia ni, okay, bring, invest dan buy my franchise. Jadi inilah budak muda yang telah melihat perniagaan dan titik tepu perniagaan. Kerana franchise yang dibawa oleh jenama-jenama besar ni telah menaiki titik tepu. Dan semua orang meniaga ayam ni sampai lainnya nama ayam yang sama. Semua meniaga ikan keli, goreng, masak, belador ni, belador sampai semua benda yang sama. Maka dia naik dengan balik back to basic. Iaitu dia nak sediakan nasi dagang, dia nak sediakan nasi kerabu. Cuma autentik. Dia tak merakyat lah. Nanti tuan-tuan janganlah marah pula. Bajet tuan-tuan RM4 nak makan dekat Khairul Aming. Tak boleh lah, pasal dia nak naikkan makanan ni pada standard autentik. Dia nak naikkan makanan ni kepada diaspora. Dia nak dikembangkan ni bukan dalam bentuk franchise. Diaspora. Meluaskan diaspora tentang food Melayu. Autentik Melayu ni. Titik tepu ni semua orang nampak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bisnes, tuan-tuan nampak titik tepu. Tuan-tuan boleh nampak titik tepu. Seorang datang pada tuan-tuan kerana dia menganggur. Seorang datang kepada bank kerana dia nak mulakan perniagaan. Maka dia kata, kerana dia dah tepu, yang dia nampak perniagaan burger. Lepas tu, dia nak buka burger kat mana? Dekat sebuah rumah flat. Berapa kediaman rumah flat ni? Ada 6 blok. Satu blok ada lebih kurang dalam 100 pintu. Okey, bolehlah berniaga burger 6,000 orang. Dia kata kalau satu hari dia boleh jual dalam keadaan 5%, dia ada 300 biji burger. Jadi perniagaan tu jalan lah. Tapi semua orang buat benda yang sama. Yang sebenarnya dia telah melalui titik tepu. Bila usia dia meningkat, daya dia meningkat, perniagaan tu relevan untuk dia 5 tahun ya. Dia kumpul-kumpul duit, dia kena cari perniagaan yang lain. Kerana kos sara hidup meningkat, demand daripada hidup meningkat, tapi perniagaan tu dah ada titik tepu. Waktu dia buat kajian tentang daya beli tu hanya relevan untuk cover dia punya perniagaan dan juga titik kemajuan dia pada 3 tahun. Datanglah satu orang. Kita sokong. Daripada dia menganggur, daripada apa. Jadi banyak pinjaman-pinjaman yang dikeluar juga pada pinjaman titik tepu. Hanya nak jadikan orang Melayu ni berusaha, tengok dia buat krepek. Kita kena sokong krepek dia. Kesian ni makcik ni dia dah buat krepek 20 tahun. Last kali ada 5,000 makcik buat krepek. Maka kita pun support juga. Jadi kebanyakan persokongan yang kita bagi adalah kerana menghargai usaha perniagaan. Dan kita berharap, kita hargai usaha perniagaan, berharap dengan bantuan tu dia menjadi lebih maju. Tapi titik maju tak boleh datang dengan perkataan menghargai dan berharap.
Dia mesti datang dengan strategik. Sekarang ni kita hargailah ramai orang buat kerepek. Maka kita keluarkan geran untuk dia maju. Dengan geran tu kita harap setelah kerepek dia di-packing dengan lebih elok, setelah kerepek dia di-publish di media sosial, kemudian dia akan mendapat banyak pembeli. Berharap dengan menggunakan perkataan yang sangat klise kan. Ini perlukan marketing ni, ini perlukan, jadi susah. Sebab tu saya kata saya jual kuah rojak dekat tuan-tuan kan. Saya nak belajar banyak benda. Tapi Alhamdulillah lah, saya tak kata lah saya pandai jual kuah rojak. Tapi 500 pack 4 kali live. 500 pack 4 kali live ya. Berarti pukul rata tu 2 hari saya habis 500 pack. 1000 pack, iaitu 500 set. Daripada situ saya faham lah bagaimana tuan-tuan membeli. Walaupun saya mukbang sikit-sikit saya apa kan. Tapi saya rasa orang saya jual atas karismatik. Berarti karismatik ni penting. Tapi tak ramai lah orang dapat buat. Tapi saya nak bagi tahu kepada budak-budak yang buat konten. Bila anda buat konten ni, anda dah adalah satu karismatik. Cuma jangan haraplah orang panggil pergi review restoran. Jangan haraplah nanti pakai baju brand orang tu lepas tu dapat commission payment. Sebab perniagaan yang sebenar ni adalah perniagaan di mana kita membawa produk orang Melayu 140,000 orang Melayu yang ada dalam perniagaan sekarang. Mereka ada produk tapi mereka tak ada marketing. Itu tujuan kenapa saya jual kuah rojak dan asam jawa tu. Yang sebenarnya dari segi margin saya tak besar. Saya gunakan masa untuk kuah rojak tu dengan menjual buku. Margin buku lagi besar daripada margin kuah rojak tu. Tapi saya buat hanyalah untuk try supaya nanti saya nak bercakap pada tuan-tuan. Saya ada fact dia. Saya ada experience dia. Saya ada study route dia. Dekat mana datang boleh kita jual ni dulu. Kenapa kita jual ni lebih tinggi sikit daripada harga pasaran. Saya jual tu lebih tinggi sikit daripada harga pasaran. Tapi kita masih boleh push. Kerana trustable terbentuk. Kerana sebahagian mereka membeli dengan lebih sedikit mahal pada yang lain kerana support ZRA Strip. Maka brand tu adalah satu jenama. Brand tu adalah satu jenama. Trustable tu satu jenama. Kebanyakan tuan-tuan beli produk saya. Tuan-tuan tak beli as a consumer. Tuan-tuan masuk dalam stream saya. Tuan-tuan tak beli as a buyer. Tuan-tuan beli as a supporter. Tuan-tuan support je. Support saya support macam tu. Kerana tuan-tuan nak remain konten-konten sharing ni ada. Tuan-tuan nak remain komen-komen yang tuan-tuan kata berkongsi idea-idea baru. Komen-komen yang tuan-tuan kata datang pada satu orang yang mulut dia tak berlapik dan dia sangat kritis setiap kali bercakap tentang bangsa dia. Seorang yang tuan-tuan rasa dia akan sound ya apa yang dia nak cakap. Jadi tuan-tuan kata biarlah Mamat ni ada dalam media sosial, support lah dia. Jadi saya jelaskan itu je. Jadi dia adalah breaking point yang betul tentang Khairul Aming buat lah. Saya kata kalau tidak sampai bila orang Melayu nak hidup di bawah franchise. Perniagaan franchise sudah tua. Dan perniagaan franchise ni tidak memerdekakan kita menjadi businessman. We got the brand. Orang relate lah kita sebagai franchise. Hebat lah kita kan. Beli satu Mercedes 3 E200 ataupun CLA 45, kita rasa hidup kita di situ. Dengan ada satu franchise brand yang kita anggap orang dah kenal. Tapi anda hanya menjadi peniaga yang berniaga berdasarkan bagaimana arus membantu anda. Anda tak akan menjadi peniaga yang anda membina arusnya. Ekosistem tu. Kita masuk dalam ekosistem jadi franchise. Join the franchise, kita masuk dalam ekosistem je. Tapi cannot create a new ekosistem. Saya setujulah, saya fikir kata, saya yakin lah insyaAllah doa. Saya ingat kita anggap tahun genap 2030 Rembayung akan berada di Sydney. Rembayung akan berada di Eropah. Rembayung akan berada di bandar-bandar besar terutama di Asia Barat yang sangat menghargai kedatangan kita sebagai orang Islam ni. Rembayung akan berada di Qatar, Rembayung akan berada di Dubai, di Doha. Rembayung akan berada di Kota Mekah. Rembayung akan berada di Palestin, Gaza besok bila kita boleh masuk dan Gaza telah mencapai kemerdekaannya. Kerana ini adalah brand yang kita anggap kata fly high. Fly high. Kalau nak buka Rembayung Johor, saya tak fikirlah Khairul Aming ada keinginan membuka Rembayung Johor. Dia tahu saya dia tunggu, dia stay strong. Dan lagi satu perpindahan offline yang bagus kerana dia remain dia punya cash dalam online, dalam Saman Nyek masih ada. Dan Saman Nyek ni akan pumping until Rembayung ni stable. Kerana dia dah tahu dah kau cash dia datang dekat mana, sebab Saman Nyek masih jalan kau cash. Tapi dia sedar untuk kepuasan sebagai anak muda yang trendset. Sebab dia ni bukan peniaga saja, Khairul Aming ni, dia ada jiwa trendset. Sebab social responsible, national responsible dia besar. Dia bukanlah setakat masuk 3 line nak bawa bergaduh tanggungjawab kepada bangsa Alik Berta je. Dia melihat kata Alik Ber tu bisnes.
Bangsa tu mesti bisnes. Dan saya yakin kata brand ni, he's an outstanding guy. Khairul Aming ni kita tak boleh nak ukur dia dalam Khairul Aming kan. Sebab Khairul Aming tu adalah Khairul Aming. Dia outstanding. Dia dah jatuh dalam outstanding guys. Orang yang terurus dan tersusun, yang mana skematik dia sepatut dia skema. Dia buat je benda-benda skema tak. Dia terurus dan tersusun dari segi dia punya karismatik, karakter. Tapi satu kelebihan dia tadi tu, pemikiran kreatif dia outstanding ke depan. Jadi baguslah personality dia nampak karismatik dan karakteristik dia nampak sangat-sangat skematik. Senang kan? Sebab ini adalah watak populis. Tapi dia punya view pantlamat dia tu sangat jelas, iaitu our box. Itu yang saya kata tadi tu, kritis, take a challenge, trendset, itu ada pada dia. Menjadikan sistem sokongan kepada penampilan dia akan berjalan dengan baik kerana dia ada penampilan popular, kemas, segak, kacak, muda, bersopan, sangat terpelajar. Pemilihan bahasa dia sangat bersifat kontekstual, sangat businessman word. Tapi dia tak skematik. Dia tak cuba menjadi kontraktor pembangunan apa semua, benda yang dia rasa bukan out of the box. Out of the box adalah membawa nasi dagang dan juga membawa nasi kerabu yang dia tahu ini adalah benchmark yang worldwide boleh buat. Nasi lemak orang dah buat banyak dah. Maka dia nak pergi kepada benchmark ni, dan benchmark ni tak lagi duduk di warung apa semua. Dia nak tarik financial T20 yang spend di Pullman, T20, M40 yang atas, yang spend di tempat-tempat yang dia tahu berpuluh-puluh juta. Dia tahu, dia ada data tu. Mereka yang spend duit ni di tempat-tempat yang aliran tunai dia tak menyerap masuk pada orang Melayu. Aliran tunai B40, M40 middle dan ke bawah ni menyerap masuk dalam perniagaan Melayu. Tapi T20 ni jumlah dia besar. Walaupun 20 orang T20 ni, dia sama dengan nilai 2,000 pelajaran B40 bawah. Jadi dia nak grab aliran tunai yang besar, yang mengalir kepada hotel-hotel besar dan syarikat-syarikat yang orang Melayu tak masuk bersaing. Jadi dia tak naklah bersaing dengan perniagaan B40 dan M40 franchise tadi. Dia nak collect tu daripada T20 yang di atas. Dan dia nampak the data showing how much cafe-cafe hotel dapat, how much dia dapat. Cuma cafe-cafe hotel ni dia silent business. Mereka merangkum keuntungan tanpa mengumumkannya, tapi good player dia detect. So now dia tahu persekitaran kafe, persekitaran makan di hotel, meja-meja bulat, casing tu, benda tu dah jadi stereotype. T20 dah rasa stereotype, but they don't have option. Mereka tak ada pilihan. Dia keep dah spending habit dia pergi ke hotel-hotel yang sekarang ni dianggap sebagai the most relevant untuk T20. Tapi bila Khairul Aming tahu dalam tu ada million daily spending, di Lembah Kelang saja million daily spending. Kalau dia study, dia nak tap 10% dia. Dia nak tap 10% from that market T20 ni. Dia nak tap 10% je market ni. Keluar daripada meninggalkan tempat yang kamu dah anggap stereotype, come dekat tempat saya. Jadi rotation ni akan menjadikan bisnes dia 3-4 tahun tu stable sebab dia tapping. Dia tak create orang bawah untuk naik. Dia tak create new market. Dia tap je. Market ni dah ada. Market ni spending. Spending tapi kita tak nampak. Spending di Pullman, spending di hotel-hotel besar, spending di tempat-tempat yang sebenarnya orang Melayu tak masuk bertanding. Kalau dia dapat that data, dan that data showing berapa banyak juta sehari yang ditap oleh T20 dan M40 ke atas dan corporate sector. Yang paling besar syarikat corporate lah, dianjur dinner, dianjur apa kan, dia tak bagi kepada franchise. The big company ni, franchise ni okey lah, SME company makan di franchise, belanja dia, biaya untuk kaki tangan. Tapi the big company buat dinner, big company buat lunch ni, dia nak tap daripada situ aja. Maka tapping tu menjadikan dia build up satu tempat yang mana kalau dia boleh tap daripada kebiasaan yang dah statik, berarti 20 tahun, 30 tahun, daripada mamat tu jadi manager sampai mamat tu jadi CEO, makanlah dia. Sekejap datang ikan, sekejap datang sayur, lepas tu datang nasi goreng, datang shark spin, lepas tu datang ketam, lepas tu datang nasi, ada habis balik. Cushion base. Okey, jadi bila dia tengok tapping market tu dah ada titik tepu, kita masuk dan bocorkan market tu. Sebab market tu anytime dia boleh swing. This market jalan. This market ni strong financial market. All the corporate sector yang anjur dinner, all the corporate sector yang anjur lunch, all the people yang looking high dan luxury life daripada T20. Dan di T20 dia stable market. Dan dia adalah common market. Sebab secara hariannya ni, mereka ni menggunakan wang ni untuk kehidupan mereka, untuk minting mesyuarat, belanja kawan, belanja gaya hidup. Dia nak tap daripada market tu aja. Because ini market yang stable. Dan market ni tidak dicabar. Market ni tidak dicabar. Dia tap daripada market tu.
Dan dia bagi market tu pula, kalau selama ni kamu masuk ke semua tempat luxury, kamu berada di Paris, kamu berada di tempat luxury, kamu berada di New York, market ni seronok. Dipanggil impian yang dibina zaman saya manager kan. Kita masuk hotel ni, rasa best apa kan, sebab dia nampak macam New York, nampak macam ni. Now dia masuk tempat ni rasa best. Oh, kampung, dia buat pula, Cairo kata dia buat angin supaya kita rasa seperti angin desa yang tak blowing aircon tu forcing kita. Dia nak blowing aircon tu tak dirasa, kipas gergasi dia menyebabkan kita rasa seperti angin desa, pokok pisang. So dia tap daripada market yang stable. Jadi dia tak berebut lah dengan franchise yang ada, berkelahi dengan franchise yang ada. Kalau saya buka lagi franchise ikan kepuk, saya bergaduh dengan berapa banyak kepuk dah, berebut. Yang mana pasaran pemakan dia tu kekal. Jumlah, kata saya duduk kat Bandar Tun Razak, pasaran tu kekal 6,000 orang. Kalau saya masuk, saya makan daripada orang punya aja. Saya tap orang punya aja. Tengoklah. Saya pun bukanlah pemakan sangat, rembayung tak tahulah pergi. Saya cerita kat tuan-tuan daripada yang saya faham bisnes. Dia tap tu jadi teruklah. Dia tap dalam market yang telah tercabar dan dicabar, tercabar dan dicabar. Yang dia masuk nak tap ni adalah market besar, T20 punya market, yang dia spending consistently. Jadi dia nampak market tu. Jadi dia tak mau berganggu market yang lain. Nanti tuan-tuan janganlah marah pula, tuan-tuan kutuk pula. Pasal apa nak makan nasi dagang dia mahal? Kita kekal lah, saya ni akan kekal lah makan nasi dagang dekat Suraya Kampung Baru. Tak problem. Sebab saya mampu di situ. Cairo Aming buka ni, dia nak tap the eksklusif. Yang mana duit ni berjuta-juta dibelanjakan, tapi orang Melayu tak boleh menyerapnya kerana tiada makanan dan juga sektor perniagaan F&B Melayu masuk cabar tap tu. Market tu. Okey, ni saya jelaskan, nak panjang nak Ilham dah bagi warning suruh naikkan buku. Okay, kalau tuan-tuan nakkan buku, ni buku saya. Tapi tak cerita pasal bisnes lah. Buku saya ni, dia tak sebut T20, tapi kita faham lah. Jadi tuan-tuan marah pula. Tak saya sebut. Saya sebut je tuan-tuan jangan, gini kan, bila saya sebut apa-apa jangan jump conclusion. Sekali tuan-tuan pergi naik statement, Khairul Aming target T20. Jangan, saya bagi dekat tuan-tuan je satu makluman. Dan tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan potong pula suntingan ni yang mana ni. Tak boleh, nanti jadi fitnah kepada Khairul Aming. Saya cerita dalam point of view saya. Saya bukan jurukacak Khairul Aming. Tapi tuan-tuan boleh nampak lah tapping market tu. Jadi tuan-tuan janganlah pergi potong pendek, lepas tu orang tak faham. Dia ni kata, dia ni siapa pula? Lagi pandai pada Khairul Aming pula. Oh, dia ni apa? Influencer Khairul Aming lah. Orang tua ni pula ambil payment pula promote. Jangan. Saya bercerita tentang tapping market. Saya 20 lebih tahun dalam dunia media. Saya jaga bisnes. Saya jaga sales, marketing dan juga bisnes strategi dah lama. Saya faham lah apa strategi orang buat. Okey? Kalau tuan-tuan nak buku saya ni, hari ni saya belanja. TikTok belanja tak hari ni? Saya kata tekan, tuan-tuan tekan tu. TikTok ada sebut belanja tak? Saya nak tentukan harga sekarang. Ini 1,000 yang baru sampai.